Hello everyone, welcome to Slay the World, Bombas and Manja. Now we at Flower Burger Cafe at Sunway Geo, Kuala Lumpur. So wonderful and fabulous. We right now with the success ceremony of Sri Kandi Malaysia 2006. Congratulations once again for all of you have been selected as a finalist of Sri Kandi Malaysia 2006. So maybe can start from you. Maybe you can introduce a bit about yourself and how do you feel right now being a finalist of Sri Kandi Malaysia 2006. Mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan perasaan apabila berjaya menjadi finalis Sri Kandi Malaysia 2026 itu sendiri. Hai, salam sejahtera. Nama saya Hayat Rina, 25 daripada Perak. Sekarang ni saya sangat rasa excited dan happy sebab akhirnya saya dapat menjadi finalis Sri Kandi dan saya berharap selepas saya jadi finalis Sri Kandi ni saya dapat memberi semangat dan kata-kata kepada wanita di luar sana dan menjadi inspirasi kepada wanita di luar sana juga. Hai Slay the World. So saya Zira daripada Johor Bahru dan saya sangat bangga kerana hari ini terpilih menjadi finalis Sri Kandi Malaysia. Dan apa yang saya nak kongsi untuk anda penonton di luar sana, kalau anda minat modeling, minat nak jadi ratu, jangan malu, jangan takut, join sebab kenapa pilihan di tangan anda dan peluang hanya sekali. Just be yourself, love yourself and enjoy. Hello to every Sri Kandi Malaysia anticipators. My name is Niria Lanai. Nama saya Niria Lanai. Your precious Iban girl Niria berasal daripada Sarawak. Hari ini saya rasa sangat grateful kepada the opportunity that Sri Kandi Malaysia give to me as a finalist. Saya sangat-sangat berbangga sebab dapat represent my community in this Sri Kandi Malaysia. So moving forward, I hope that I can be your inspiration, especially as a Sarawakian Sri Kandi Malaysia. So yes, that's all from me. Okay, hai Haja Azman daripada Johor Bahru. Okay, untuk hari ni saya sangat rasa teruja sebab dapat stage ni. Stage bagi saya adalah satu simbolik dan satu tanggungjawab yang besar untuk saya empower women dekat luar sana dan memberikan inspirasi buat mereka yang mana mereka hilang keyakinan dan ingin bangkit semula. Dengan adanya keyakinan diri, mereka boleh jadi wanita yang berdisiplin, kuat dan yakin pada diri sendiri. Daripada saya, Johorian Purples. Bye. Alright, congratulations once again for all of you as a finalist Sri Kandi Malaysia 2006. So best of luck to you in the grand final of Sri Kandi Malaysia 2006 edition. See you again and bye-bye.